Kenapa sebenarnya sangat susah nak faham perasaan seorang ayah? Pertamanya, diorang ni adalah golongan yang sangat-sangat susah nak luahkan perasaan diorang sendiri. Mereka biasanya tak tulis diary, tak ada sangat genre buku-buku healing untuk ayah, untuk mak ada. Tapi penerbit buku bolehlah cuba buat, manalah tahu ada market kan. Cuma rasanya kalau korang bagi hadiah buku healing dekat pak korang, dia pandang korang macam ni. Tak ada ayah yang ingat ataupun kisah pun bila hari bapa sedunia. Hari lelaki sedunia pun kita orang tak kisah. Tapi yang kita orang tahu, entah kenapa dia adalah hari yang sama dengan hari tandas sedunia. Itu satu penghormatan besar. Semua orang suka tandas. Tapi tak semua orang suka lelaki. Tak berapa ada sangat support group untuk ayah-ayah di media sosial. Malah sebenarnya ayah-ayah tak nak bantuan, tak nak diraikan macam tu semua. Sebab kalau ayah diberikan itu semua, dia akan buat diorang jadi lebih sedih. Sebab tu semua macam meruntuhkan erti menjadi seorang ayah. Kerana intipati seorang ayah yang ideal adalah tiang keluarga dia yang paling kuat berdiri teguh waktu semua jenis ribut melanda. Kalau dia runtuh, runtuhlah keluarga. Kalau dia beremosi, goyahlah tempat berpaut keluarga. Itu sebab korang tengok ayah korang macam tak ada perasaan je kan. Sebab diorang rasa kalau diorang tunjukkan kelemahan, kalau diorang tunduk dan mengaku bahawa mereka tengah bermasalah, tengah tumbang, maka ia macam seorang ayah tu menyerahkan identiti ayahnya mereka. Jadi itulah sebab kenapa susah sebenarnya kita nak faham perasaan seorang ayah, sebab gelaran itu adalah satu gelaran yang penuh dengan paradoks. Pada waktu video ni dibuat, ada satu filem istimewa yang sedang dimainkan di Pawagam Malaysia. Papa Zola The Movie. Setakat ni, inilah satu-satunya filem animasi pasal bapak-bapak. Kot. Cerita dia, Papa Zola ni satu watak yang kelakar. Waktu keadaan tengah serius, dunia dah nak hancur. Tugas watak ni adalah buat lawak yang paling kentut sekali untuk ceriakan balik suasana. Kebenaran, nak cari makan. Tata titi tutu. Orang dewasa mungkin tak berapa suka lah kot formula macam ni, tapi dia macam diperlukan dalam cerita kanak-kanak sebab dia tak nak cerita tu jadi serius sangat. Kalau orang dewasa nak serius-serius, korang buka buku Thermodynamics. Tapi dalam cerita Papa Zola The Movie, terbongkar bahawa watak yang macam langsung tak ada masalah, watak yang kelakar, rupa-rupanya ada masalah. Dia sembunyikan masalah di sebalik lawak-lawak senghal yang dia buat. Ini adalah salah satu jenis watak kegemaran saya lah. Bila konflik dalaman watak tu dengan penampilan luaran dia berbeza langit dengan bumi. Berbezalah dengan watak yang cuma satu dimensi. Macam mana dia kelihatan, macam tu jugalah watak dia. Oh, cakap pasal filem ni, dalam filem ni di hujung-hujung movie ada dalam 2 minit momen yang paling intens dalam sejarah filem Malaysia kot. Saya waktu tengok tu, saya memang rasa apa benda je aku tengok ni, tak percaya tekaku apa yang tengah ditayangkan dekat panggung wayang tu. Jadi kalau anda belum tengok, saya mungkin syorkan untuk anda pergi tengok. Kalau boleh semata-mata untuk 2 minit ni pun tak apalah. Filem macam Papa Zola tu tunjukkan kepada kita paradoks terbesar seorang ayah, masa. Sebab ayah bertanggungjawab ke atas setiap kesejahteraan kewangan keluarga. Itu sebab gelaran seorang ayah juga adalah dipanggil breadwinner. Ayah perlu pastikan ada makanan atas pinggan. Kalau Mak Saleh makanannya adalah roti, jadi itu sebab panggil breadwinner tu. Kalau orang Melayu ke mungkin panggil rice winner lah kot. Tak kisahlah, yang penting kalau nak ada makanan atas pinggan, kenalah ada duit nak beli makanan. Apatah lagi dalam dunia industri kapitalis yang kejam, nak perah duit, seseorang pekerja kena korbankan segenap kemampuan fizikal dan mental dia. Dan sebenarnya aset yang paling berharga yang kena dikorbankan oleh seorang ayah adalah masa. Dalam situasi keluarga tradisional, si ayah keluar mencari nafkah. Si ibu dia tinggal di rumah. Bahasa Arabnya dipanggil Rabbatul Bait, the queen of the house. Si ibu besarkan dan mentarbiah anak-anak, si ayah berhempas pulas untuk mencari duit. Banyak kes ayah keluar waktu matahari belum terbit dan balik bila matahari dah terbenam. Jadinya
tak sempat alami masa cerah pun di dalam rumah. Bila ayah balik, dia penat-penat. Jadi dia tak sempat langsung luangkan masa dengan keluarga tercintanya. Jadi itulah sebab ayah-ayah zaman moden ini juga dipanggil sebagai orang luar, si pembayar bil. Sebab ayah-ayah tu memang jadi macam betul-betul orang asing dalam keluarga tu. Anak-anak tak berapa kenal ayah. Anak-anak tak tahu ayah buat apa. Yang tahu adalah setiap hujung bulan akan ada bayaran dibuat untuk bil-bil rumah yang punyalah banyak. Jadi mereka kenal ayah sebagai itulah si pembayar bil. Dan situasi dia lagi dahsyat bila kita borak dengan ayah-ayah yang datang daripada negara-negara luar berpendapatan rendah ni. Yang diorang datang cari rezeki di negara kita untuk menyara keluarga diorang duduk beribu-ribu batu jauhnya. Kadang-kadang kan cuba korang borak dengan pekerja kedai mamak, borak dengan pengutip sampah yang diorang datang dari Bangladesh, Nepal, Pakistan. Ada yang dah 7-10 tahun tak jumpa anak bini. Ayah tu cuma dapat perkembangan pasal anak daripada gambar-gambar yang dihantarkan oleh mak. Saya tak boleh nak bayang kehidupan seorang ayah yang macam tu. Kita doakan supaya Allah berikan kelapangan ekonomi buat generasi baru negara-negara tersebut. Panas. Mana aku rakam ni? Bolehlah. Cerita dia, semua ayah-ayah ni nak ada masa untuk diluangkan bersama dengan keluarga dan anak-anak. Diorang nak tengok anak-anak mereka membesar. Diorang nak luangkan masa tidurkan anak, baca buku-buku kisah teladan. Tapi pada masa yang sama, diorang tak nak. Itulah paradoks perasaan seorang ayah. Itu yang susah nak faham tu. Sebab bila ayah luangkan banyak masa dengan keluarga, maksudnya pada masa yang sama diorang kurang meluangkan masa untuk mencari nafkah untuk keluarga. Macam kita terangkan tadi, nilai seorang ayah, kenapa ayah dipanggil ayah? Sebab ayah sepatutnya kena cari pendapatan untuk keluarga. Pengaruh seorang ayah ni terikat kepada usaha dan pekerjaannya di luar daripada keluarga. Jadi dengan ayah menjadi ayah yang luangkan masa dengan anak-anak, dengan keluarga, dia juga bukanlah ayah yang sepatutnya keluar mencari rezeki pendapatan lebih untuk keluarga. Apatah lagi bagi seorang ayah bila dia kejar pendapatan lebih, itu bermakna dia boleh bagi pengalaman yang lagi istimewa bagi keluarga bila dia nak luangkan masa dengan mereka. Contohnya kalau dia korbankan berbulan-bulan masa nak kumpul duit, dia bolehlah bawa keluarga pergi bercuti di luar negara. 3-4 hari pun jadilah. Itu sepatutnya lagi berharga daripada satu family cuma duduk dekat rumah, kan? Jadi inilah anxiety seorang ayah. Kalau dia nak luangkan masa banyak dengan keluarga pun dia fikir kalau aku kerja lebih lagi, I can give more. I can make it more special. Makanya seorang ayah ni adalah seorang pemain yang sentiasa bermain zero-sum game, di mana ada dua entiti yang saling bersaing antara ayah di rumah ataupun ayah bekerja. Kedua-dua entiti ni tak boleh ada dua-dua yang menang, mesti ada satu menang dan satu kalah.